Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, pernah tak kita terfikir macam mana kita nak pastikan murid-murid kita tetap berada dalam on track walaupun loceng dah bunyi dan mereka tidak berada di sekolah? Kami dari Sekolah Kebangsaan Tanah Hitam membawakan jawapannya kepada anda. Video on demand SKTH Screen Dream. Ini bukan satu portal video yang biasa, tetapi ini adalah satu platform pembelajaran kendiri yang membolehkan murid kita akses ilmu pada bila-bila masa sahaja. Zaman sekarang ini, pembelajaran abad ke-21 sebenarnya dah tak boleh lari daripada integrasi teknologi. Jadi kita perlukan satu flexibility. Kita tak nak murid kita rasa belajar itu hanya terhad di sekolah, terutamanya dalam bilik darjah sahaja. Jadi, Screen Dream ini lahir sebagai satu sokongan untuk pembelajaran kendiri yang lebih moden dan mudah untuk mereka capai. Senang kata, ilmu itu sekarang hanya di hujung jari mereka. Terima kasih Ustaz. Betul seperti apa yang diperkatakan kawan saya tadi. Tapi, kenapa sebenarnya kami buat Screen Dream ni? Sebab kami nampak ada gap. Guru-guru perasan ramai murid kita struggle nak mengulang kaji bila balik rumah. Masa PDPC kat sekolah pula sangat terhad. Sedangkan tahap pemahaman setiap murid ini berbeza-beza. Ada yang cepat tangkap dan ada juga yang perlu lebih masa. Sebab itulah, matlamat utama SKTH Screen Dream adalah untuk menyediakan bahan digital yang boleh ditonton berulang kali. Kami nak tingkatkan kefahaman mereka dan yang paling penting, pupuk sifat pembelajaran kendiri. Kami nak murid-murid rasa yang teknologi ini bukan untuk main game je, tapi untuk bantu mereka skor dalam pelajaran. Dah dapat? Mungkin ada yang tanya, susah ke nak buat? Tak juga. Proses kami bermula dengan guru-guru yang kreatif menghasilkan video pembelajaran mengikut topik. Video-video ini kemudiannya disusun cantik-cantik dalam platform digital seperti playlist YouTube, Google Drive atau portal sekolah. Paling best, murid cuma perlu scan kod QR saja untuk terus tonton guna telefon ataupun gunakan link yang disediakan bagi tablet dan laptop. Simple kan? Impaknya cukup memang luar biasa. Pembelajaran jadi jauh lebih menarik sebab ada visual. Murid yang malu nak tanya dalam kelas, sekarang boleh ulang tayang video tu sampai mereka faham. Ini bukan sekadar teori, tapi satu transformasi cara murid kita belajar secara lebih efektif. Data. Apabila kita melihat data, memang nampak hasilnya. Analisis menunjukkan 80% murid rasa lebih faham topik apabila ada video ini. Manakala 70% daripada mereka menonton lebih daripada sekali. Malah, kita nampak peningkatan dalam pentaksiran bilik darjah dan ujian akhir sesi akademik mereka. Memang akan ada cabaran dan isu seperti isu internet yang lambat atau kekangan masa guru untuk merakam dan menyunting video. Tetapi kami tidak duduk diam. InsyaAllah, masalah ini kami atasi dengan menghasilkan video yang bersaiz kecil dan buat sesi perkongsian bahan bersama guru. Besarlah harapan kami, SKTH Screen Dream ini akan berkembang ke lebih banyak mata pelajaran. Sebelum saya dan rakan-rakan pembentang mengakhiri sesi pembentangan ini, jutaan terima kasih kami titipkan kepada pihak pentadbir sekolah, khususnya Puan Aslinda binti Sa'ari, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Tanah Hitam, kerana sentiasa memberi sokongan padu dan kepercayaan kepada kami untuk terus berinovasi demi masa depan anak murid Sekolah Kebangsaan Tanah Hitam. Digital pemacu, transformasi
Sekolah Kebangsaan Tanah Hitam. Sekian, terima kasih.